Okey, hai assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Firdaus Zul Lelong di sini. So jom kita teruskan. Dekat sini saya nak share cara bagaimana untuk anda gunakan kalkulator kelayakan untuk semak kelayakan customer berdasarkan gaji yang dia dapat tiap bulan lah. Okey. So jom kita pergi pada bahagian tab kelayakan ni. Okay, anda klik bahagian kelayakan. Okey, dan pada bahagian ni anda masukkanlah pendapatan bulanan customer. Katakan kelayakan pendapatan customer ni ataupun gaji bulanan dia, let's say lah katakan RM3,000. Okey. So tempoh pinjaman yang dia layak adalah ni bergantung kepada umur customer. Cuma untuk standardnya adalah 30 tahun lah. Okey, untuk yang first ataupun umur 30-an, so biasa boleh dapat 30 tahun punya tempoh pinjaman. Okey. Seterusnya berkenaan komitmen. Okey, anda boleh tanya customer apakah pinjaman lain yang dia ada sekarang. Sebagai contoh, dia mungkin ada bayar loan kereta, ada bayar loan personal loan ataupun anything lah yang melibatkan pinjaman dengan pihak bank. So anda boleh kirakan dan totalkan dekat sini. Okey, sebagai contoh, saya ambil contoh mudah, katakan dia bayar kereta bulanan 500. Okey, plus dengan bayar, katakan dia ada beli motor juga. Okey, kita plus, katakan dia bayar bulanan motor dia RM300. So katakan lagi dia ada buat pinjaman lain, personal loan, okey, bayaran bulanan dalam 200. So total kita ambil contoh mudah tadi, 500 untuk kereta, 300 untuk motor dan 200 untuk personal loan. So total dia punya komitmen bulanan yang kena bayar setiap bulan adalah sebanyak RM1,000. Okey. So kadar faedah setahun ni sama juga, ikut bergantung pada bank. Okey, kadar puasa semasa. Okey, kita ambil lah katakan contoh mudah 4.5% ataupun 5% pun boleh anda masukkan. So jom kita tengok dia punya kiraan. Okey, berapa kadar ataupun maksimum loan customer layak. Okey, kita kirakan. So dekat sini anda boleh nampak anggaran kelayakan loan maksimum untuk gaji dia yang ni 3,000 dengan komitmen yang dia sedia dengan komitmen sedia ada. So maksimum loan yang dia boleh layak sekarang ni adalah sebanyak 157,000 sahaja, dengan ansuran bulanan yang dia boleh bayar adalah sebanyak RM800. Okey, ini berdasarkan DSR 60% bergantung kepada pendapatan dia lah. Okey, katakan dia punya pendapatan dia tinggi sikit, katakan 5,000. So jom kita test. Okey, DSR dia adalah 70%. Maksud dia punya kelayakan dia lebih tinggi lah. Okey, dia boleh dapat loan sampai RM493,000 dengan ansuran bulanan. Dia boleh mampu bayar ataupun ada kemampuan untuk bayar komitmen sebanyak RM2,500. So itu saja cara bagaimana untuk memudahkan anda buat anggaran kelayakan loan customer berdasarkan gaji customer. So jom kita sambung pada video yang seterusnya. So jumpa lagi pada next video. Seperti biasa, ZL Pro, kita kuasai sistem, kita gandakan hasil.